Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak cover topik sikit yang saya belum sempat lagi nak cover. So ini bab 6 persamaan linear. Dekat bab ni kita akan belajar pasal pemboleh ubah juga, macam algebra. Semuanya macam mana kita nak selesaikan persamaan linear. Okey, apa tu persamaan linear? Awak tengok kat sini. Ni dekat muka surat 125 buku teks Okey, persamaan linear ni dia dipanggil sebagai persamaan linear bila ada kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Okey. Macam ni. X dia bukan 2x. Dia ada 1 je pemboleh ubah macam ni. Macam ni. Macam ni. Yang ni bukanlah X dengan Y. Dia kalau persamaan linear dia 1 je pemboleh ubah. Okey. Okey, macam ni. Dia ada X saja, ni ada Y saja, dia ada N saja. Okey. Okey, tengok dekat sini. Contoh 1, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, yang pertama sekali kita tengok yang A ni. Yang A ni 3x tambah 2 sama dengan 5. Pemboleh ubah dia ada 1 saja. So dia kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah x dan kuasa bagi x ialah 1. Okey. Yang B, tengok ni. P tolak 4Q sama dengan 6. Bukan. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. Okey, dan begitu seterusnya. Okey. Okey, tengok muka surat sebelah pula 126. Macam mana kita mencipta persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi. Okey, tengok kat sini contoh 2. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, yang A, satu nombor ditolak dengan 8. Satu nombor tu tak tahu nombor apa, so dia digantikan dengan X. Okey, satu nombor ditolak dengan 8 sama dengan 2, ataupun bakinya ialah 2. Kita letak sama dengan 2 lah. Okey, yang kedua, Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Okey, dia beli 5 batang dengan harga Y sebatang. So 5 tu kita darab dengan Y, sebab 5 batang, 1 batang sama dengan Y. So 5 batang 5Y. Okey, tambah 300. 300 ni apa? Dan sebuah buku tulisan berharga RM3. So RM3 sama dengan 300 sen. Okey, jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. Maksudnya 5 batang pen 5Y tambah sebuah buku RM3 sama dengan RM7. Macam ni dia punya bentuk persamaan linear. Okey. Okey, tengok dekat sini. Tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut. 2x tambah 5 sama dengan 19 dengan keadaan x ialah suatu nombor. Penyelesaian dia 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5, hasilnya ialah 19. Ini maksudnya ni persamaan linear, dia suruh tukarkan kepada bentuk situasi. Okey. Tu tak apa. Ini cikgu terangkan saja. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, dalam muka surat 128 kita tengok kat sini aplikasi konsep kesamaan. Okey, dalam exam biasa dia keluar benda ni. Macam mana kita nak tinggalkan X ni sahaja dekat sebelah kiri. Ni sama dengan, okey, saya zoom sikit. Okey, ni sama dengan, ini belah kiri, ini belah kanan. Sama dengan ni tengah-tengah. Okey, dalam persamaan linear ataupun ketaksamaan linear, yang ni ada dekat tengah-tengah. Okey, so 2x tambah 1 sama dengan 7. So macam mana kita nak jadikan sampai x tu jadi 1x je dekat sini. Tambah 1 ni kita nak buang, 2 ni kita nak buang. Okey, yang pertama sekali kita kena, awak abaikan gambar kat sini, awak tengok nombor saja. Okey, 2x tambah 1. Okey, yang pertama sekali kita nak buang
nombor 1 dulu. Nombor yang selain pemilik ubah lah. Okey. Okey, 1 kalau kita nak buang dia positif 1. Bila positif 1 kita nak buang, kita kena tolak dengan 1. Bila tolak dengan 1, automatik yang sebelah kanan ni tolak dengan 1 juga. Bila dah tolak 1 kat sini dah hilang, 7 jadi 6. Ni 7 jadi 6. Okay. Dia asalnya macam ni. Okay. So kita nak buang semua sampai tinggal X saja. First kali kita buang nombor 1. Tapi bila dah tolak sini, automatik ni pun kena tolak juga. So dah tolak sini, dia jadi 2X sama dengan 6. Okay, 2X ni saya pernah bagi tahu, dia adalah hasil daripada 2 darab X. So bila darab, awak kena bahagikan untuk hilangkan dia. Dia kena ambil operasi yang bertentangan. Okay, so 2X, kita nak buang 2 ni, kita kena bahagi 2. So 2 bahagi 2, dia akan tinggal 1. Okay, dah tinggal 1. So saya dah cakap dah, kalau X ni 1X, dia tak tulis 1X, dia tulis X sahaja. Okay, sama juga macam atas ni. Kalau ni dah bahagi 2, sebelah kanan pun bahagi 2. Okay, bila dah bahagi 2 dah hilang, tinggal X sahaja. Ni so 6 pun bahagi 2, tinggal 3. Maka X sama dengan 3. Okay, itu contoh. Kalau kita kira untuk buang satu-satu. Okay, cikgu tunjuk awak lagi satu cara. Okay, soalan tadi apa? Okay, 2X tambah 1 sama dengan 7. Okay, tak nampak Okay, 2X tambah 1 sama dengan 7. Okay, yang pertama sekali, kaedah tadi cikgu dah bagi tahu. Kalau awak tak jelas, awak replay balik. Ni cikgu tunjuk kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua, kita pindahkan daripada kiri pergi kanan. Daripada kiri, ni nombor-nombor yang ada kat sini, kita pindahkan ke kanan. Okay, bila guna cara pindah ni, awak akan tukar dia punya operasi, maksudnya kiraan. Kalau tambah, pergi kanan jadi tolak. Kalau sini tolak, pergi kanan jadi tambah. Okay, kalau 2X, 2 darab X kan. So 2 darab X, kalau pindah sebelah jadi bahagi 2. Okay, daripada darab jadi bahagi. Kalau sini dah bahagi, dekat sini jadi darab. Okay, macam mana? Tengok sini cikgu buat. First kali, kita selesaikan 1 macam tadi. Kaedah tadi dia tolak 1. Tapi macam ni kita pindah terus dan boleh kira. 1 ni pindah ke sini. So dia akan tinggalkan 2X 7, tulis balik, tambah 1, pindah kanan jadi tolak 1. Okay, so 7 tolak 1 sama dengan 8. Tulis balik 2X. Okay, macam cikgu cakap tadi, 2 darab X. So bila darab, pindah ke sini dia jadi bahagi. So kita bahagikan. Ni X dah tinggal sini, 2 bawa ke kanan. So 8 bahagi 2. 8 bahagi 2. Lastly jawapan dia akan jadi 4. X sama dengan 4. Okay, kita tengok balik kat sini. Sorry, cikgu silap lah. Okay, sorry, sini 7 tolak 1 sama dengan 6. Silap kat situ pula. So 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 sama dengan 3. So X sama dengan 3. Sama dengan jawapan sini. X sama dengan 3. Okay, dekat sini ada. Tapi cikgu terangkan macam yang dekat kertas ni lah, lagi senang untuk awak faham. Okay, kita tengok pula muka surat 129. Okay, yang ni dah advance sikit. Dia ada per pula tu. Tengok dekat contoh A ni. A ni 2X tambah 13 per 5 sama dengan 7. Okay, dekat sini tengok
dia nak buangkan yang bawah ni dulu. So ni pecahan, cikgu cakap kalau pecahan maksudnya bahagi 2x tambah 13 per 5, maksudnya 2x tambah 13 bahagi 5. Bila bahagi, kita nak hilangkan dia kena darab. Okay, so darab dengan 5. So sama juga, bila dah darab 5 kat sini, sini pun kena darab 5. Bila dah darab 5, okay, 5 dah hilang, yang ni jadi 35. Okay, lepas tu kita nak hilangkan 13 pula. Bila hilangkan 13, positif 13, kita tolak dengan 13. Okay, kenapa 2x ni tak tolak 13 kali? Sebab dia sebutan yang tak serupa, dia tak boleh tolak lah. Macam cikgu bagi tahu dulu. Okay, so 13 tolak 13, 13 hilang, 35 pun kena tolak 13. Belah kanan pun kena tolak 13. Okay, so 35 jadi 22, 13 dah tak ada, tinggal 2x je. So 2x macam cikgu cakap tadi, dia darab. Nak hilangkan dia kena bahagi. So 2x bahagi 2, dapat tolak ni tinggal x saja. 22 bahagi 2 sama dengan 11. Okay, cikgu tunjuk lagi sekali cara untuk kira macam mana kalau kita pindah-pindahkan. Okay, 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. Okay, so ni bahagi. Bila bahagi, kita nak bawa dia pergi kanan. Bahagi ke kanan, bahagi bawa pergi kanan, dia akan jadi darab. Dia jadi benda yang bertentangan, kiraan yang bertentangan. 2x tambah 13, 7, 5 jadi bahagi, bahagi 5 jadi darab 5. 7 darab 5. Okay, akan dapat 35. Sini 2x tambah 13. Okay, kita bawa 13 pula pergi kanan. Bila 13 pergi kanan, ni tambah, bawa kanan, dia akan jadi tolak. 2x sama dengan 35 tolak 13, dapat 22. Sini 2x. Okay, 2x adalah 2 darab x. 2 darab x. Bila 2 darab x, darab akan bawa ke sini jadi bahagi. Darab bawa ke kanan jadi bahagi. X 22, 2. 22 bahagi 2 sama dengan 11. Sama dengan ni tadi. Jawapan akhir dia x sama dengan 11. X sama dengan 11. Okay, ingat dia tu objektif dia, kita nak bawa semua nombor pergi ke kanan sampai tinggal x saja, atau apa-apa pun boleh ubah lah. Satu je pun boleh ubah yang ada kat sini. Okay, kita tengok balik dekat buku teks. Ni macam mana pula ni? Dia ada kurungan-kurungan pula yang B ni. Kembangkan persamaan. Okay, sekarang ni awak tengok dekat sini ada x, sini pun ada x. So dekat sini saya akan ajar awak macam mana nak kira, kira terus. Sekejap, saya standkan. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, yang ni dia ada kurungan pula. Okey, cikgu tulis kat bawah ni 5 dalam kurungan x tolak 4 sama dengan x tambah 16. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, dekat sini cikgu pernah cakap sebelum ni. Kalau awak jumpa nombor bertemu kurungan, dia akan jadi operasi darab. Okey, 5 darab x dan 5 darab 4. Lebih tepat lagi 5 darab negatif 4. Okey, so bila 5 darab x, dia akan jadi 5x. Okey, negatif 4 darab 5 akan jadi negatif 20. Alright. Okey, cikgu ajar terus kaedah pindah-pindah ni. Okey, kaedah ni dia sebenarnya lagi cepat lah. Okey, yang pertama sekali kita nak tinggalkan x ni dekat sebelah kiri. Okey, so yang pertama sekali kita pindahkan 20 ni.
20 pindah ke kanan. Okay, 20 pindah ke kanan, tolak. Bila pindah ke kanan, dia akan jadi tambah. So X tambah 16 tambah 20. Okay, awak kena ingat, kalau dia dah pindah ke sini, nombor tu akan duduk belakang. Okay, sama juga kalau daripada sini dia pindah ke sini, dia akan duduk belakang. Okay, contohnya macam mana? Tadi 20 ni dah bawa ke sini, dia duduk kat belakang ni. Sekarang ni kita pindahkan X ni pula ke kiri. Bila X ni pindah ke kiri, dia akan duduk belakang juga. Awak kena tulis 5X dulu. X ni positif okay? Bila tak ada simbol, dia adalah positif. So bila dia pindah sebelah, dia akan jadi negatif. Okay, awak macam ni. Ni dah pindah sini, awak kena tulis 5X dulu, sebab X yang kedua ni datang kemudian. Okay, so 16 tulis balik tambah 20. Okay, kita dah boleh kira sebutan serupa boleh ditolak. Okay, 5X tolak X, maksudnya 5 tolak 1, 5 tolak 1 sama dengan 4. 4X, 16 tambah 20, 36. Okay, lagi sekali, 4X adalah 4 darab X. 4 pindah ke sini, darab jadi bahagi. Darab pindah ke sini, jadi bahagi. 36 bahagi 4 X. Okay, so X sama dengan 9. Okay, kita tengok balik dekat buku teks tu betul tak? Jawapan akhir dia X sama dengan 9. Okay, so dalam persamaan linear, ini asas yang paling penting awak kena tahu. Kalau pindah-pindah ni awak dah boleh buat, yang lain pun tak ada masalah. Alright. Okey, kita try buat satu soalan penyelesaian masalah berdasarkan situasi. Okey, muka surat 130, latih diri 6.1D. Okey. Okey, yang pertama ni, soalan 1. Dalam satu ujian matematik, Azmah memperoleh 17 markah lebih daripada Yazid, manakala Suzana 2 kali markah Yazid. Sekiranya jumlah markah ketiga-tiga orang murid ini ialah 161, berapakah markah Azmah? Nak cari markah Azmah. Okey, so macam mana sekarang ni? Dia dah bagi kat sini Azmah 17 lebih daripada Yazid, Suzana 2 kali Yazid. So dia letak Yazid ni sebagai satu pemboleh ubah. Okey, so kita try buat. Okey, tengok kat sini, Yazid, Azmah, Suzana. Okey, so Yazid ni contohnya cikgu letak X. Contoh, awak nak letak apa-apa huruf pun boleh sebagai pemboleh ubah, tak ada masalah. Okey, lepas tu dia kata tadi Azmah 17 lebih daripada Yazid. So Azmah ni adalah 17 tambah X, sebab dia lebih kan. So Yazid X, Azmah ni 17 lebih daripada Yazid. So 17 tambah X lah. X ni Yazid Okey, Suzana 2 kali Yazid. 2 kali Yazid maksudnya 2 kali X, 2X. Okey, lepas tu dia dah kata pula jumlah markah ketiga-tiga orang murid ini adalah 161. Okey, kita try markah Yazid tambah markah Yazid tambah markah Azmah. Ini markah Azmah 17 tambah X tambah markah Suzana. Ni kita tambah tiga-tiga ni. X tambah 17 tambah X tambah 2X. Dia kata jumlah ketiga-tiga adalah 161. So sekarang ni kerja kita perlu alihkan semua ni pergi kanan sampai tinggal X saja dekat sini. Okey, kita try. Okey, buka kurungan. Okey, tambah, jumpa tambah jadi tambah. So dia jadi sama je. Dia akan jadi macam ni. X tambah 17 tambah X tambah 2X. Okey, pertama sekali kita pindahkan nombor bulat, nombor yang bukan algebra, iaitu 17. Tengok simbol depan, tambah 17. Bila pindah ke kanan dia akan jadi tolak. 161 tolak 17. Okey, X ni tulis balik, X tambah X ni tambah 2X. Okey, ni sebutan serupa ni. X, X, 2X. Kita boleh tambah. Okey, 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4X. 161 tolak 17 sama dengan
Jap, 151. Okey, 144. Okey, 144. Cikgu sambung sebelah. Okey, ini dah boleh dah. Cikgu dah terangkan banyak kali. 4x, 4 darab x maksudnya bila pindah ke kanan jadi bahagi. So x sama dengan 144. X sama dengan 144 bahagi 4. Okey, berapa? 14, 4, 3. Sekejap cikgu punya tab terpadam pula. Sekejap. Okey, 3, 24, 6. Okey, 36. Okey, X sama dengan 36. So jawapan dia itulah. So dekat sini awak kena baca soalan betul-betul dan awak kena olah semula soalan tu menjadi satu persamaan linear ataupun satu ungkapan algebra ke. Okey, baru awak boleh kira. Alright. Okey, kita masuk pula pada bab ketaksamaan linear. Tadi bab 6 persamaan linear, sekarang ketaksamaan linear pula. Okey. Okey, dalam ketaksamaan linear ni maksudnya linear yang tak sama, awak perlu familiar ataupun awak perlu biasa dengan simbol-simbol yang ada dalam topik ni, iaitu ada 4 simbol. Okey, saya terangkan. Ini tadi ini soalan tadi. Okey, saya tulis kat sini. Sekejap. Okey, cikgu tulis kat sini. Dia ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, apa benda ni? Okey, ini adalah simbol untuk lebih besar daripada. Okay, cikgu tulis short form je kat sini. Kat sini pula kalau dia ada satu lagi line dekat bawah ni, maksudnya apa? Sama atau lebih besar. Okey. Kalau dia ke sini, bucu dia ke kiri, lebih kecil daripada. Kalau ada satu lagi line bawah dia, dia sama atau lebih kecil. So apa benda yang lebih besar lebih kecil ni? Kita tengok dekat buku teks muka surat 151. Okey, tengok kat sini. Tu jati diri 7.1a. Sekejap. Okey, so ni ada. Ini contoh 1 dah tunjuk. Isikan kita tengok contoh dulu. Isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar daripada atau lebih kecil daripada supaya menjadi pernyataan benar. Okey. Okey, negatif 5/6 lebih besar ke lebih kecil daripada 4? Okey, yang ni 4/2 lebih besar ke lebih kecil daripada 9? Okay, kita tengok kat sini. So bila pecahan ni sebenarnya nombor dia adalah kecil. Kalau 6/6 dia sama dengan 1. So 1 dengan 4, negatif 1 dengan 4, ni dah bawah 1 lah. Sorry, cikgu silap. Ni dah bawah 1 ni. Bila dia bawah daripada nilai 1, maksudnya dia lagi kecil lah daripada 4. Okay. So 4/2 sama dengan 16. 16 dengan 9. So 4/2 lebih besar daripada 9. Okay. So latihan bawah-bawah ni begitulah awak kena buat. Maksud saya kalau awak nak buat, awak boleh buat. Kalau tak nak buat tak apa, awak boleh baca saja. Okey. Isikan tempat kosong dengan simbol. Sama soalan macam atas ni. So macam ni, negatif 6 dengan kosong. Kosong lagi besar lah daripada 6. So mana nilai yang kecil tu dia akan duduk dekat bucu macam ni. 9 lagi kecil, bucu dia ke 9. Tu kalau awak nak senang faham. So negatif 6 dengan kosong, negatif 6 ni kecil, so bucu dia kecil.
kecil tu, bucu tajam tu ke arah nombor yang kecil. 4.5 dengan 4.5 punca kuasa 2. Punca kuasa 2 maksudnya dia boleh dikecilkan lagi. So ni dengan ni lagi besar. So ni kecil, bucu tajam dekat nombor yang kecil. Okey. Begitulah dengan yang lain sekali. Okey, yang seterusnya dalam bab ketaksamaan linear ni, ini ada dalam soalan sifat akas bagi ketaksamaan dan juga sifat transitif. Okey. Ni dalam buku teks muka surat 154. Okey, bila cakap pasal akas dan transitif, saya bagi satu contoh. Biasa kalau sifat akas ni dia ada 2 nombor je. Okey, kalau sifat transitif dia ada 3 nombor. Okey, apa maksud dia? Kalau akas ni senang je. Sifat akas bagi ketaksamaan linear ini adalah awak terbalikkan dia. 24 10. Macam tu. Okey, terbalikkan je, tu sifat akas. Kalau transitif, kalau transitif, awak kena daripada 3 nombor ni awak pendekkan dia jadi 2. Biasanya kita akan buang yang belah tengah ni. Kita buang yang tengah tu, dia akan jadi negatif 5 lebih kecil daripada 9. Macam tu. Okey. Tu je yang awak kena faham. Okey. Dan seterusnya kita tengok macam mana nak kira ketaksamaan linear. Okey, so simbol-simbol awak dah belajar. Kita tengok macam mana pula kalau kita nak bina satu ketaksamaan linear berdasarkan situasi. Okey, ni muka surat 159. Okey. Contoh 6. Contoh 6. Okey, tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberi. Contohnya H lebih besar atau sama dengan 110 dengan keadaan H ialah tinggi penumpang dalam cm yang digunakan menaiki roller coaster. So apa benda ni? Okey, tengok kat sini. Ini dia bagi satu ketaksamaan linear. So dia bersuruh awak bina satu situasi. So maksudnya dekat sini, tinggi penumpang yang digunakan menaiki roller coaster mestilah sekurang-kurangnya 110 cm. Okey. Dekat latih diri 7.2a ni, dia minta awak buat satu ketaksamaan linear berdasarkan situasi. Dia kata harga RMX bagi sebuah rumah berkembar 2 tingkat ialah 450,000 dan ke atas. Okey. Jadi awak kena tahu keyword dia. Okey. Contoh dia kata harga sebuah rumah X, RMX adalah 450,000 dan ke atas. Maksudnya dia adalah lebih besar sebab ke atas 450,000. Sama ada dia sama ataupun lebih besar daripada 450,000. Okey. Ataupun tadi dia kata tinggi sekurang-kurangnya. Dia ada 2 keyword ni, sekurang-kurangnya ataupun dia bagi nombor dan juga ke atas. Dia mesti ada palang dekat bawah tu. Okey, X ni tinggi roller coaster ni kan, TX sama dengan X lebih besar atau sama dengan 110 cm. Macam tu. Okey, kalau dia kata lebih kecil sahaja, lebih besar sahaja, kalau macam tu dia tak ada line bawah ni, dia tak ada palang bawah tu. Okey. Okey, macam mana nak selesaikan ketaksamaan linear? Tengok dekat muka surat 160. Okey, 160. Selesaikan. Ni sama je macam persamaan linear tadi. Awak kena pindah-pindahkan. Kalau awak tak pindah-pindah pun awak kena buang nombor yang ada.
sampai tinggal X saja. Macam saya terangkan pada awal tadi lah. Sama je kaedah dia. X tolak 2. Okey. Ni dia buat cara pemudahkan dua-dua belah. Kalau sini tambah 2, ni pun tambah 2 lah. Cuba kalau saya guna teknik pindah. Tolak 2, saya pindahkan ke sini jadi tambah 2. Dia akan jadi 8. Lepas tu X ni tinggal X saja kat situ, terus jadi 8. Macam ni kan. Okey, awak tengok ni. Jawapan dia 8. Cuba kalau saya tak guna kaedah ni, saya main kaedah pindah-pindah aja. Okey, kita try. Sekejap. Okey, contohnya tadi dia bagi X tolak 2 lebih kecil atau sama dengan 6. Kalau saya pindahkan saja negatif 2 ni pergi sini, jadi 6 tambah 2, dia akan jadi 8 juga. So final answer dia still sama, 8 juga. Ni 8 juga. So dia punya cara kira tu untuk selesaikan sampai tinggal X saja, sama je dengan persamaan linear. Okey. Kalau awak tak jelas, tengok balik video persamaan linear saya punya pada awal video ni tadi macam mana. Alright. Okey, so bab yang terakhir ni, teorem Pythagoras. Ini sangat penting sekali. Sebab bab ni awak akan belajar tahun depan, 2 tahun lagi. Form 5 pun akan belajar juga dengan lebih advance lagi. So saya akan terangkan ikut basic je. Basic teorem Pythagoras ni. Teorem Pythagoras ni dia digunakan untuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ni apa? Kita tengok kat sini. Ni, segitiga bersudut tegak ni semua dia ada satu sudut 90 darjah. Ni. Okey. Satu sudut 90 darjah. Macam ni. Ini pun ada. Ni dia gabung ni. Okey. Ciri-ciri dia yang awak kena tahu adalah sisi bertentangan dengan sudut tegak dipanggil hipotenus. Ini sudut tegak bertentangan dia. Okey, garisan AC ni adalah hipotenus. Hipotenus ni dia adalah sisi segitiga sudut tegak yang paling panjang sekali. Sini dengan sini lebih pendek daripada hipotenus. Okey, dia mustahil akan jadi lebih panjang daripada hipotenus. Hipotenus ni yang sisi paling panjang sekali dalam segitiga sudut tegak. Okey. Okey, contoh. Bagi setiap yang berikut kena pasti hipotenus. So hipotenus ni awak senang je. Awak cari je mana sudut tegak ni, mana line yang bertentangan, mana sisi yang bertentangan dengan sudut tegak tu, itu adalah hipotenus. Okey. Apa yang pentingnya hipotenus ni? Bila awak tahu bila awak tahu mana satu hipotenus, awak senang nak kira. Okey, macam mana kita nak kira panjang sebuah segitiga pula? Okey, tengok sini. Awak nampak ni? Tengok contoh 2B. Ni muka surat 296. Muka surat 296. Okey, awak andaikan saja. Andaikan C ni adalah hipotenus. So, formula dia untuk kira panjang C, awak kena kira panjang A dan B dulu. Formula dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Apa benda A kuasa 2, B kuasa 2, C kuasa 2 ni? Okey, kejap. Okey, contoh. Ni kalau awak nak salin untuk rujukan pun boleh, tak ada masalah. Saya buat tak cantik sangat, tapi bolehlah daripada tak faham kan. Okey. So ini adalah segitiga bersudut tegak. Contohnya saya bagi sini A, sini B, sini C. Okey. Formula dia yang penting adalah sama je macam tadi yang saya tunjuk dekat buku teks tu. A start kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, itu kalau awak nak cari hipotenus C, kena tambah. Tapi kalau soalan dia tanya
Dia dah bagi C dengan B. Dia nak suruh cari A. Nak buat apa pula? So awak kena tolakkan C kuasa 2, tolak B kuasa 2, dia akan dapat A kuasa 2. Okay. Kalau dia suruh cari B pula, A dengan C dia dah bagi, awak kena tolak juga. Tolak juga. So kiraan tambah ni hanya digunakan untuk cari hipotenus saja. Kalau dia suruh cari sudut yang lagi 2 ni, awak kena tolak. Okey. Sebagai contoh, saya bagi lagi saya bagi lagi 1 segi 3. Kali ni dia berikan ukuran sekali. Contohnya sini 3, sini 4. Hipotenus dia tak bagi. So apa yang kita nak kena buat? Okey, kita tengok balik segi 3 ni. Sini A, sini B. A tambah B dapat C. Tapi jangan lupa kuasa 2. So 3 ni A, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. C kita tak tahu. Okey, sebagai contoh lah. Okey, so 3 kuasa 2 sama dengan 9, 4 kuasa 2 sama dengan 16. So awak akan dapat 25. 25 kita kena tinggalkan C saja dekat sini. So kuasa 2 ni kalau dipindahkan macam tadi persamaan linear kan. Persamaan linear kalau tambah pindah kanan, tambah pindah sebelah jadi tolak. Tolak pindah sebelah jadi tambah. Kalau darab pindah sebelah jadi bahagi. Bahagi pindah sebelah jadi darab. Kalau kuasa 2 pindah sebelah jadi apa? Kalau kuasa pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Punca kuasa 2. So punca kuasa 2 awak boleh kira pakai kalkulator. Kalau tak awak congak je. 25 ni hasil daripada 5 kuasa 2. So C sama dengan 5. Okey. Kalau sini punca kuasa 2, kalau pindah balik ke sini jadi kuasa 2. Macam tu. Dia terbalik je. Okey. Okey, contohnya lagi satu. Saya bagi samalah ukuran. Ukuran yang sama juga. Contohnya sini tadi 5, sini 3, sini B, tak tahu apa benda. Okey. Kalau nak cari B tadi, kita tengok sini. Kalau nak cari B, kena C tolak A. So C dia tadi 5, C dia 5, kena tolak A 3. So 5 kuasa 2 25, 3 kuasa 2 9. 25 tolak 9 sama dengan 16. So B kuasa 2 bawa ke sini jadi punca kuasa. Dia akan dapat 4. B sama dengan 4. Okey. Kita tengok balik dekat buku teks. Sorry bergoyang pula. Okey. So awak boleh try buat latihan-latihan yang ada ni menggunakan formula yang saya dah ajar. Okey, dekat sini tengok soalan ni. Soalan ni dia lain sikit. Muka surat 301. Sekejap. Okey. Tentukan sama ada setiap segitiga berikut ialah segitiga bersudut tegak atau bukan. Contohnya 18 dan 30 ni. 18, 30, 34. Okey, kita cari mana yang paling panjang kat sini. Mana yang paling panjang tu, itu adalah hipotenus. Contohnya ni 34. So kita kira 18 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. Bila dah dapat jawapan tu, kita jadikan dia punca kuasa. Tengok jawab dapat tak 34. Kalau tak dapat, maksudnya dia bukan segitiga bersudut tegak. Okey, awak boleh cuba kira. Alright.
So sampai situ saja penerangan video saya. Saya harap semua boleh faham. Kalau tak jelas awak boleh ulang balik. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya, boleh PM saya. Okey, terima kasih.